mall yang besar ni ada masakan Melayu asli. So dekat dalam mall ni ada masakan Melayu tau. Bang, saya nak order boleh bang? Bang, pertama sekali saya nak order nasi ayam dara taliwang. Tapi bang, dah lepas pukul 3 ni dapat lagi ke? Dapat, tapi dia tak dapat air. Harga sama je. Okay, lepas tu saya nak order lontong darat, nasi daging salai masak lemak cili api. Saya nak roti jala ni satu set, kodok pisang pun satu set. Boleh lempeng boleh lah, lempeng ikan bilis satu set. Di cafe ni saya nak kopi ais satu, refreshing sirap Bandung abang. Teh bagi teh ais bang satu. Okay bang, kalau abang ada member card, Okey. nanti setiap lewat daripada lunch, Okey. daripada pukul 12 sampai pukul 3, abang akan dapat diskaun 10%. Okey, nampak dekat dalam mall yang besar ni ada masakan Melayu asli tau. Nampak depan mata saya ni. Saya seorang je tahu yang tahu. Nak try dia punya nasi ayam dara taliwang. Bismillah, kita tuang sup dulu. Dan penting tengok ni dia punya sambal guys. Bismillah. Menu kita yang kedua, nasi daging salai masak lomak cili api. Oh, kuat betul bau salai dia ni Bismillahirrahmanirrahim. Daging ni lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Ada pula timun. So menu kita yang ketiga ini dia. Ini memang masakan kampung yang sebenar, iaitu lontong darat. Budak-budak Gen Z ramai tak pandai makan ni. Cara dia, okey ni nasi empit. Ambil dulu dengan dia punya ni sambal Jawa. Cicah sikit dengan sambal kacang. Ambil sikit kendang. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Cegodok. Oh, makan cegodok Cegodok pisang. Rangop, dalam dia lembut. Kopi ais. Ini dia lempeng dengan sambal goreng. Nampak? Ikan bilis, lempeng. Oh, nampak dia punya sambal dia. Pekat Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya menu petang roti jala, kari ayam. Kari dia nampak pekat Bismillahirrahmanirrahim. Signature. So Bandung kat sini pun antara memang jadi favourite orang sebab Bandung dia ni lain macam sikit. Nampak? Teh ais madu tak adalah. Ni teh biasa tapi depan dia buat buih-buih macam ni Okay, so yang mana nak datang boleh cari warung bunga pagi dekat Sogo tingkat 7. Ni nak dapat dekat shopping mall yang besar ni ada masakan Melayu asli. Minum dulu guys.